Ha. Jadi yang baja, kita cerita tentang baja organik yang flush ini. Jadi baja organik flush ini adalah daripada lalat askar hitam, dan lalat askar hitam ini adalah mempunyai hayat 7 hari sahaja untuk bertelur, dan kita memproses telur dia dijadikan lawa dengan gunakan teknologi tinggi, dan lawa itu kita bela ataupun dibeli makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, lepas itu dengan hampas kacang, hampas soja sahaja. Dalam tempoh 20 hari hingga 25 hari kita akan proses lawa itu untuk dijadikan makanan ternakan seperti ayam, burung, pura-pura dan sebagainya, dan ikan. Dan daripada buangan-buangan sisa-sisa lawa itu kita akan proses untuk menjadikan baja organik flush. Dan daripada lawa itu kita akan ambil untuk diproses dengan bioserbut. Jadi dua